Bertemu lagi di channel saya di Bayu Studio. Setelah sekian lama, akhirnya saya dapat juga memiliki kit ini Neo 3 Dagger ZMC Carbon Special. Kit yang telah lama saya idam-idamkan. Special dia ni, kit ni dia kebanyakan part dia daripada bahan karbon lah, yang mana kita tahu dia lebih keras berbanding dengan bahan plastik biasa. Di sini, jadi apa yang kita tahu dekat sini, bodinya, chassisnya, juga wheelnya, rim dia ni, semua dari bahan karbon. Okey, jadi hari ini kita nak unboxing dia lah. Kita bongkar sama-sama ya. Okey, kita mulakan dengan bodinya. Ini adalah cowl daripada Neo VQS. Body dia berwarna hitam malak, warna karbon Tengok hitam je. Okey, jadi bahagian cermin kokpit dia ni saja yang dikekalkan dengan warna gloss berkilat. Yang lain semua dengan flat black, hitam malak. Okey, boleh nampak Itu PACF, maksudnya chassis dia daripada bahan karbon. Dan ini adalah chassisnya. Oh yang tadi cowl itu body dia daripada bahan karbon. Ini chassisnya sudah tentu daripada bahan karbon lah. Tak nampak? Itu dia PACF. Anak panah dia menunjukkan kepada PACF. Itu bermakna adalah bahannya adalah karbon. Ini adalah rimnya, berlainan offset depan dan belakang, lebar dia. Jadi yang lebar ni ke belakang seperti biasalah. Ini juga daripada boleh nampak PACF juga mantap. Ini juga daripada bahan karbon. Wheelnya jenis hard, warna merah, seperti tayar yang sebenar. Okey, ada bunga lagi, cantik. Dan ini adalah A-part-nya. Jadi A-part-nya adakah karbon? Ini saya tak pasti. Tidak A-part-nya daripada bahan ABS, plastik lah. Kalau kita pegang kita tahu sebenarnya. Yang ini karbon. Ini bahagian cover dia punya gear dengan easy lock. Maknanya cover gear ni daripada A-part dia pun ada cover gear, tapi itu dia kena pakai skru. Yang ni tak perlu. Ini karbon boleh nampak? Tak nampak. Nampak kan? Okay, PACF. Ini pun daripada bahan karbon. Jadi easy lock ni akan dipakai bila kita buat pemasangan nanti Saya tidak mahukan cover gear daripada A-part-nya. Dan di sini seperti biasa, engine, grease, gear 351, drive shaft, propeller shaft, terminal, pinion gear, semualah. Bearing tayar semua. Last sekali adalah stiker. Nah, ini seperti biasalah. Ini dia punya manual cara pemasangan. Dan last sekali caution paper.
chassisnya saya nak simpan. Jadi untuk part dia ni hanya ada beberapa part yang saya akan ambil sebabnya saya sudah mempunyai chassis yang sudah terpakai. Kerana Neo 3 Dagger ni saya tak akan bawa ke litar sama sekali. Saya mahu simpan dia sebagai koleksi lah, bersama-sama dengan Victory Magnum yang saya sudah ada sebelum ni. Jadi saya akan simpan dia sebagai koleksi memandangkan saya sudah mempunyai chassis dari bahan karbon yang saya sudah miliki sebelum ni. Sebenarnya ini daripada kit Victory Magnum yang saya simpan sebelum ni. Kerana Victory Magnum saya sudah dapat chassis daripada bahan plastik warna biru, kena pula dengan color dia kan. Jadi Victory Magnum saya putuskan untuk berada dalam koleksi juga. Dan ni kiranya koleksi kedua lah. Okay, jadi saya sudah susun benda-benda yang kita perlukan untuk memasang kit ni. Jadi video pemasangan kali ini dia agak ringkas sedikit lah, sebab bukan bermula daripada A to Z kerana sudah ada semua part di atas chassisnya. Kita cuma nak masukkan dia punya pelengkap-pelengkapnya sajalah. Bearing tayar semua sudah ada, bearing untuk dry shaft, engine pun rev tune lagi Okay. Jadi pemasangan ni tak ada apa yang special, seperti biasa saja. Cara pemasangan ini cara pemasangan easy lock Jadi easy lock ni begini cara pemasangan dia. Kerana Super 2 ni kalau tanpa easy lock dia mudah terlepas dia punya gear masa kita letak dekat landasan ke macam mana, dia terlalu mudah. Jadi dengan adanya easy lock mudah untuk kita buat pembetulan pada gear dia ke apa semua. Okay. Ini dia fungsi easy lock. Kalau siapa nak main Super 2 memang sangat-sangat digalakkan untuk menggunakan easy lock lah. Okay, tanpa membuang masa lagi, kita mulakan prosesnya satu persatu. Jadi
glossy Jadi saya nak kekalkan macam ni. Jadi sepatutnya dekat kokpit ni dia ada tulisan Ryu Takaba. Ryu Takaba ni pemilik kenderaan dalam anime ni, pemilik New Three Decker. Yang ni, ini watak dalam anime pemilik kepada ini. Okey, jadi dengan saya sengaja tampar dia di depan ni, sebab nanti kalau saya terfikir semula saya nak tampar balik api-api dia ni kan, jadi tak ada masalah. Sebab kalau saya tampar dekat kokpit dia ni, kalau saya dah terfikir balik saya nak tampar kokpit dia yang dengan warna gold ni, dah jadi hilang pula tulisan Ryu Takaba tu kan. Okey, jadi apa-apa pun kita pasang spoilernya. Ya, begitulah body New Three Decker Kita cuba masukkan pada chassis ni. Sebab tu saya tak kisah sangat pakai yang epak berwarna biru semua, sebab body Three Decker ni saya tahu dia memang tutup. Kita tak nampak dah epak dia kalau apa semua kan. Jadi begitulah kesudahannya New Three Decker Ini kunci body belakang epak berwarna biru milik Victory Magnum. Kita tak apalah sebab tak nampak sangat kan. Wah, biru hitam okey tak? Okey je kan. Jatuh pula. Ini memang tak kemas sebab dah memang ada kawan saya terserang dengan New Three Decker ni, dia selalu terlepas dia punya rim ni. Saya pun tak tahu, mungkin ada cara yang sepatutnya kita kemaskan, pulas kat sini ke macam mana, ada lubang tu kan. Mungkin kena pulas ke macam mana. Tak apa, nanti kita cuba cari caranya. Jadi beginilah rupa dan bentuknya New Three Decker. Okey, jadi saya sudah ada dua jenis kenderaan, dua jenis jentera daripada anime Let's Go. Jadi sebelum ni saya dah ada Victory Magnum, dan hari ini saya sudah ada New Three Decker. Okey. Tapi kerana dia ni hero-hero dalam anime, jadi hero-hero dalam anime dia dah legend lah. Tak perlu turun track kedua-duanya saya simpan sebagai koleksi. Jadi itu sajalah untuk kali ini. Bertemu lagi di lain masa, di lain ketika, dengan membawa kit-kit yang lain. Kepada yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, sudilah tekan-tekan tombol subscribe tu percuma saja. Bantu saya mengembangkan channel saya. Mana tahu lepas ni ada lagi kit-kit yang saya nak unboxing di sini, buat pemasangan ke macam mana Victory Magnum dah ada, mungkin lepas ni nak ada Vanguard Sonic pula semua okey. Jadi itu sajalah. Jaga tiang yang 5, insya-Allah bahagia. Tamiya bukan sekadar hobi, dia juga kejuruteraan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.